Tak ada dengar kan suara? Tak ada. Kau senyap. Memang sedap. Senyap. Dengar kan? Kipas tu. Senyap. Okay. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita ada sembang sikit dengan kawan-kawan. Kat sini kita ada tetamu lah. Tetamu, boleh katakan tetamu. Walaupun sebenarnya aku yang datang rumah dia. Okay, boleh pengenalan dulu. Okay. Bahasakan aku lah nama diberi Muhammad Kamar bin Muhammad Zaki. Biasa panggil Kamar lah. Okay. Sekarang umur 33. Boleh sebut semua umur, boleh sebut Boleh, tak ada masalah. Umur 33 dan dah berkahwin. Alhamdulillah. Dah ada anak dah. Anak seorang. Okay, Alhamdulillah. Pasalnya bila cerita pasal umur ni, ada yang setengah tak nak kongsi pasal umur kan. Jadi kira okey lah. Faham. Boleh. Ya. Itu individu masing-masing. Okey, punya. betul. Boleh cerita sikit macam mana semasa lu, keadaan semasa lu? Okey. Sekarang ni buat apa kan? Okey, kita cerita dulu lah Dulu nak cerita dulu. Nak cerita dulu terus lah. Jangan sekarang. Okey. Kita cerita dulu daripada dulu sampai sekarang. Okey. Cerita lahir kat mana pun semua lah Okey, boleh. Berasal dari mana kan? Berasal daripada mana. Okey, saya sebenarnya berasal daripada Batu Pahat. Batu Pahat. Macam mana? Betul lah. Susah nak apa? Kalau kita nak perkenalkan diri tu susah kalau orang dah biasa cakap saya. Betul. Tak apa. Okey. Minta maaf lah Mana-mana. Okey, saya ke aku okey. Kalau tercampur tu okay. harap dimaafkan lah. Boleh. Okey, aku berasal daripada Batu Pahat. Pekan Senggarang lah. Mungkin sama dengan kita punya ni lah, kita punya MC ni, dia pun Senggarang juga. Lepas tu sekolah rendah semua di sana. Naik sekolah menengah kita pindah dekat Seremban pula. Sebab sekolah asrama dekat Seremban. Sekolah menengah tu tingkatan berapa? Sekolah menengah sampai tingkatan 2 dekat Batu Pahat. Sampai tingkatan 3 sampai PMR. Lepas PMR, Form 4, Form 5 pindah Seremban. Sekolah asrama kat sana. Lepas tu semua dah habis belajar di SPM, dapat rezeki masuk UM pula lah. Result SPM boleh share? Alah, malu lah. Tak adalah, Alhamdulillah lah, straight A lah. Alhamdulillah 9A. 9A Alhamdulillah. Lepas tu kita cuba apply belajar luar negara. Alhamdulillah dapat tawaran pergi Jepun. Tapi sebelum pergi Jepun tu dia minta kita belajar persediaan dulu lah dekat UM. Dekat KL. Dekat UM tu berapa tahun? 2 tahun je. 2 tahun je. Lepas tu terus. Betul, belajar bahasa Jepun 2 tahun. Lepas tu ada exam dia. Lulus. Dapat fly lah pergi ke Jepun. Alhamdulillah. Lepas tu dah belajar dekat Jepun dalam 5 tahun. 5 tahun belajar. Ambil degree. Degree engineering lah. 5 tahun, sepatutnya 4 tahun je. Tapi terrepeat 1 tahun. Biasalah bahasa Jepun susah kan. Extend lah 1 tahun. Okay, lepas tu Alhamdulillah lah dah habis belajar. Lepas tu balik semula Malaysia. Kita bekerja dekat Pasir Gudang lah. Sampai sekarang dah 7. Dah masuk 8 tahun lah. Kiranya daripada Japan tu sampai balik Malaysia terus kerja kat Pasir Gudang. Ya, betul. Terus kerja kat Pasir Gudang. Kat Pasir Gudang ni company pertama aku lah. Memang first job kat sini. Betul. Daripada dulu tu sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita masih setia lah. Betul lah, prinsip Jepun tu setia kan. Setia, ya betul. Makin setia makin diberi penghargaan lah. Macam tu lah. Itu biasanya dia macam dulu tu belajar tu memang dia ada sediakan, maksudnya kira pergi Jepun tu kira by beasiswa. Ada beasiswa ke? Ya, betul. Memang dapat tajaan lah. Tajaan beasiswa sepenuhnya, Alhamdulillah. Daripada JPA. Dulu memang senang nak dapat beasiswa, dapat tajam penuh. Tapi sekarang kan tengok
tengok kita punya junior-junior lah banyak dah tukar jadi pembeli ubah kepada pinjaman pula. Diubah kepada pinjaman, jadinya agak kesian jugalah sebenarnya dekat diorang, lebih-lebih lagi yang mak bapaknya kurang mampu kan. Jadinya kesian jugalah. Betul. Okay, sebab kau ada pengalaman belajar kat Jepun. Ada kerja part time juga kan sana? Ada kan? Mesti ada. Kalau itu simpan. Okey, itu simpan. Pasal Jepun apa engkau semua Jepun ni kita simpan. Mungkin kita ada lain waktu. Okey, boleh tak ada masalah. Aku rasa panjang untuk cerita kat Japan. Ya, panjang, memang panjang. Tak cukup masa nanti. 5 tahun tadi. Betul. 5 tahun, okey. Betul. Kita buat gedebuk sampai hari ni kerja. Dah 8 tahun kerja sekarang. Dah 8 tahun, alhamdulillah. Kerja company Jepun kan? Company Jepun juga. Alhamdulillah. Okey kerja company Jepun ni. Belajar Jepun. Dah tahu dia punya sistem macam mana. Bila bekerja ni macam mana? Kerja sebenarnya mana-mana kita okey je. Alhamdulillah lah, boleh survive lah. Tapi itulah dekat Jepun belajar benda lain. Sampai kat sini kerja lain pula. Bidang lain-lain tau. Jadinya agak ada culture shock sikit lah dekat situ. Apa hal aku dulu belajar benda lain. Dulu Jepun belajar apa? Jepun dulu kalau nak lebih detail belajar civil engineering. Civil engineering kita punya bidang utama. Sampai sini jadi belajar pasal elektronik. Memang lain lah. Kilang Jepun dekat sini memang banyak elektronik kan. Masa pas kerja sini, memang kerja kilang yang sekarang kerja atau apa maksudnya? Bukan kerja, maksudnya memang apply kat kilang yang sekarang kerja ke, ada tempat-tempat lain ke? Dulu masa dah graduate tu memang kita apply banyak tempat lah. Tak kalau apply satu saja itu memang apa orang cakap cari pasal lah kan. Kita apply banyak tempat. Dapat dua tawaran sebenarnya. Ada dua tawaran lah. Satu kilang Epson lah kalau pernah dengar. Kilang Epson yang buat jam tu kan. Epson Pasir Gudang. Macam ni je dia? EPSON. Epson ni banyak juga produk dia. Printer. Yang aku tahu printer lah. Betul, printer. Dia pun buat jam jugalah. Jadi kat Pasir Gudang ni dekat mana? Tebrau. Masa tu memang difokus pada pembuatan jam. Jadinya lepas tu dapat company, dua tawaran pertama Epson, yang kedua dekat sinilah Pasir Gudang ni. Tapi kita lebih pilih Pasir Gudang sebab dekat dengan apa? Kan Singgarang tadi. Betul juga Dia sebenarnya dekat dengan masa tu dengan bakal isteri lah. Sebab isteri kerja kat Pasir Gudang. Masa tu jadinya kebetulan masa tu pun perancangan beli rumah kat Pasir Gudang. Memang nak. Jadi berat kepada Pasir Gudang lah, bukan kepada yang Epson tadi tu. Memang dua tu je lah yang. Ya betul. Memang fokus pada dua tu sajalah sebab kita tengok dua ni, satu yang Epson tu dia company agak ternama jugalah. Lepas tu yang company kat Pasir Gudang ni walaupun dia tak berapa nak ternama, tapi oleh sebab kelebihan dia dekat, mudah, tak hadap jam lah. Tak hadap jam tu sebenarnya kita nak tu. Alhamdulillah lah dapatlah kerja kat sini. Sampai dah sekarang berapa tahun lagi? 8 tahun lah masuk. Alhamdulillah. Tahun ni masuk 8 tahun lah. Alhamdulillah. Okey lah kerja. Alhamdulillah. Okey. Cuba okeykan lah. Tak adalah. Okey, alhamdulillah. Kita punya management pun banyak bagi support. Kerja anak tak nak kena ada. Ya betul. Tak apa. Itu punca rezeki kita. Betul. Alhamdulillah. Okey, kita kerja dah settle. Kita kena borak pasal random lah. Okey, baik. Itu just sebagai apa? Cakap selingan lah untuk memperkenalkan kau kan. Macam mana kau punya background sikit. Kalau nak pasal yang Jepun tu mungkin next episode lah. Kalau kau nak cerita lah. Kalau kadang ada orang tak nak cerita kan pengalaman dia, mungkin kat Jepun tu pengalaman pahit. Betul. Contoh lah. Betul. Ada orang pergi sana tak nak cerita sebab pengalaman. Faham. Kadang yang baik lah dia cerita, yang jahat dia tak cerita. Betul, faham. Bukan yang jahat yang kurang baik. Kadang
kadang ni lah suasana lain kan. Culture pun lain. Jadi betul. Fokus utama aku ajak kau berborak ni sebenarnya saja je nak ajak borak. Borak-borak kosong. Bukanlah kosong. Bagi sesetengah orang mungkin kosong. Bagi kita mungkin sebagai kita luangkan masa untuk bercakap dengan seseorang. Betul. Mengenali ataupun menambah ilmu. Kan kita ni kekurangan ilmu. Faham. Sama-sama belajar. Sama-sama lah. Okey. Aku punya pertanyaan ni lebih kepada kehidupan. Kehidupan kita ni macam mana. Jadi pertanyaan pertama aku lah. Kehidupan kau sekarang ni, apa yang mendorong kau boleh sampai hari ni? Oh, dalam juga soalannya tu. Dia deep dia bukan dalam. Dia macam spontan je. Kau rasa aku rasa okey je. Okey, faham. Tak perlu dalam-dalam sangat apa. Kita just tanya apa dorongan. Macam kadang orang nak bagi contoh ke, kadang orang kehidupan ni dia cukup je. Dia pergi kerja balik kerja, itu je dah cukup dah bagi dia kan. Ni yang tanya kau lah. Lain orang kan lain dia punya ni. Okey, faham. Okey, apa kalau pada aku kalau bab kerja tu memang apa orang cakap tak mewah. Dalam pada masa yang sama tak adalah sampai tak cukup. Dia apa cukup makan lah, alhamdulillah. Lepas tu dapat support daripada family, lebih-lebih lagi daripada ibu dan isteri lah. Isteri paling penting. Kalau tak ada dia lelaki ni kan faham je lah. Kalau tak ada siapa yang jaga lah, tak ada siapa yang jaga. Betul. Orang cakap kasar ke laut lah. Betul. Kalau tak ada isteri ni memang macam-macam. Betul. Malam keluar tak balik rumah. Itu benda normal lah. Ni ada isteri, alhamdulillah, dia jaga kita dengan baik. Betul. Kadang kita nak keluar pun berhati lah. Betul. Alhamdulillah. Jadi orang lah orang cakap kan. Kita jadi orang. Perkahwinan ni sebagai ni lah. Betul. Alhamdulillah. Sebagai kau bercakap ni sebagai orang yang dah berkahwin. Betul. Okey, faham. Aku pun banyak member yang macam tu. Tapi ada juga member yang liar, ada juga. Ada juga walaupun dah kahwin. Ada yang dah kahwin lagi liar. Allah. Kalau bab cerita rumah tangga ni aku kurang mahir sikit sebab aku pun masih belum lagi kan, lagi belum mendirikan rumah. Jadi aku dapat layan kerana member aku ni yang macam mana kan. Macam-macam lah dia punya Karina ni. Macam tadi aku cakap ada yang jenis lepas kahwin terus tak nampak lah. Nak jumpa pun susah. Tu tak nampak. Ada yang dah kahwin ni senang jumpa. Macam sebelum ni, masih sebelum kahwin. Macam sebelum kahwin, contoh hobi dia memancing. Biasa-biasa. Lepas kahwin makin ligat. Dahsyat itu yang kadang kita pun tak boleh expect lebih apa yang mengubah kehidupan kita ni. Tak semestinya perkahwinan. Ada orang yang mengubah, betul lah, mengubah juga tu kan, daripada tak pergi mancing terus betul ligat mancing. Betul. Berubah juga. Betul. Cuma berubah tu lebih pada positif atau negatif tu masing-masing lah. Sebab kita pun ada akal untuk fikir, jadinya faham sendiri lah. Okey, selesai soalan pertama tu. Soalan kedua ni aku random je. Aku terfikir kan. Tanya aku tanya. Okey, tak apa. Jawapan pun kau nak jawab je. Kalau macam tak jawab kau okey. Aku skip lah soalan ni. Boleh je, tak ada masalah. Jadi aku tak memaksa lah. Okey, faham. Alright soalan kedua ni. Apa perkara-perkara kecil, perkara kecil lah yang kau rasa buat kau bersyukur ataupun buat kau bahagia lah. Sekecil-kecil perkara lah. Kalau kau rasa kau buat benda tu happy je. Maksudnya tak perlukan yang besar-besar pun, yang kecil-kecil je dah bahagia lah. Faham. Apa perkara kecil yang kau rasa kau bersyukur, kau bahagia? Apa kalau kita cakap yang sekarang lah kehidupan lepas berkahwin ni.
dapat bagi anak dengan isteri makan cukup, itu sebenarnya dah sangat membahagiakan lah sebenarnya. Lepas kita balik kerja, pergi kerja, balik kerja dengan selamat pun dah sangat-sangat bersyukur sangat dah. Sebab kalau jadi apa-apa pada kita, betul, walaupun tempat kerja dekat je, betul, macam-macam kejadian. Betul. Kita tak nak apa orang cakap ada efek pada keluarga kita kan. Takut diorang susah dan sebagainya. Jadinya lepas tu ada lagi lah time kerja tu. Kita buat kerja tu, alah, semua orang rasa benda ni dapat buat kerja tu, lepas tu siap pada masa dia contohnya. Itu dah cukup bahagia lah kan. Betul. Kita buat kerja tak bertanggung dan sebagainya. Itu dapat kerja je settle. Dapat kerja settle. Kita tak ada nak buat esok dan sebagainya. Tak ada tangguh-tangguh. Alhamdulillah kan. Itulah kalau untuk sekarang ni macam tu lah. Kalau bab hobi tu sebenarnya saya ni tak ada hobi. Tak ada hobi sangat sebenarnya. Kalau nak compare time zaman bujang dulu, sebenarnya saya banyak main bowling lah. Sebelum kahwin. Tapi bila dah kahwin ni ada anak kecil. Anak kecil sebenarnya dia macam kita lebih nak fokus pada anak kan. Jadinya bukan tak main terus, kita kurangkan. Kita kurangkan hobi tu. Sekarang tengah pasal anak-anak masih kecil. Betul. Jadinya balik kerja, dapat duduk kat rumah dengan anak, dengan isteri pun momen saat yang cukup bahagialah pada kita. Betul. Walaupun benda tu kita repeat hari-hari, kan. Alhamdulillah. Betul. Okey. Tu soalan kedua. Okey, baik. Aku tengah fikir lagi soalan ketiga ni. Silakan. Kau ada nak tanya aku? Tak boleh. Aku yang nak tanya kau. Nak tanya balik soalan yang sama sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Kalau gitu, kalau nak tanya soalan yang sama kat aku, tu off camera lah. Tu off camera. Okey, baiklah. Itu belakang cerita lah. Itu belakang cerita tu kena duduk satu table, kena ada air. Kan? Itu faham. Sebab kalau dia cerita tu, dia sedapnya kita cerita man to man. Man talk lah, kita macam itu lah. Betul kan. Dia macam sesi macam itu lah. Macam kau mesti pernah dulu sebelum macam time muda-muda dulu kan, borak-borak dengan member. Betul. Ujung nanti cerita pasal konspirasi, kiamat. Itu biasa lah dulu kan. Itu biasa memang. Ujung mesti cerita ketuhanan sikit. Keinsafan sikit. Yang lelaki kan biasa kita tutup dengan benda-benda macam tu lah. Alhamdulillah. Okay, cerita pasal dulu tu aku teringat lah. Nak tanya soalan ni. Perkara apa yang kau buat dulu? Sebelum-sebelum ni lah, daripada kau kecil sampai sekarang. Apa yang kau buat ni kau tak rasa menyesal kau buat tu? Apa? Nasib baik aku buat tu. Memang kau tak buat tu, aku tak ada pengalaman tu, tak ada momen tu. Okay. Adalah satu benda ni sebenarnya. Kira macam benda tu bakat yang terpendam lah. Okay. Bakat yang terpendam. Dulu masa zaman sekolah rendah dulu memang kita mulakan benda tu. Tapi sampai sekolah menengah dia macam stop sekejap tengah jalan. Okay. Lepas tu sampai dah masuk universiti apa semua pun stop benda tu. Okay, tapi bila dah balik semula ke sini kan, lepas graduate dan sebagainya, kita mulakan balik benda tu. Daripada zaman sekolah rendah. Sekolah rendah mula, sekolah menengah pun kita sambung, tapi bila zaman universiti tu stop sekejap. Okay. Zaman kerja ni sambung balik benda tu. Benda tu apa benda tu? Adalah ni lah kita bukan nak bangga bukan kita macam tak apa. Kita bukan joy killer. Bukan joy killer. Joy killer pula apa ni?
positif. Itu bukan betul, faham. Bukan jual gila. Betul lah jual gila kan. Itu bukan jual gila. Bukan jual gila Semua orang berhak untuk cerita dia orang punya kebanggaan dia orang. Betul. Kan. Jadi benda tu adalah ni lah, seni khat. Seni khat. Kalau yang tahu seni khat tu ni lah pasal tulisan Jawi. Tapi kita tulis dia secara berseni lah. Sebab tu kita panggil dia seni khat. Tahu seni khat? Tanya balik ni. Mesti tahu. Tahu. Tapi memang betul lah. Kalau kita sekolah rendah, sekolah menengah tu akan belajar lah benda tu. Betul. Okay. Boleh sambung? Okay. Boleh cerita lebih dalam. Boleh. Okay. Cerita khat tu. Okay. Sekolah rendah kan sekolah agama Johor. Yes. Sekolah agama Johor ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada acara-acara dia lah. Kira semua masuk lah. Hafazan tu semua masuk. Hafazan masuk sekali je, darjah 3. Lepas tu start daripada tu kita masuk acara seni khat. Memang fokus seni khat. Betul, seni khat. Jadi masa tu kita tak sangka ada bakat tu kan. Okay. Lepas tu darjah 6 dapatlah top 3, nombor 3. Lepas tu sekolah menengah pun alhamdulillah masuk pertandingan yang agak besar juga sampai peringkat kebangsaan, dapat jugalah nombor 3 juga sampai kebangsaan. Tapi bila dah masuk zaman universiti kan tak ada pertandingan lagi dah kan. Jadi kita stop lah sementara. Dalam 5 tahun macam tu kita stop. Memang tak ada buat langsung kan? Tak ada. Kat rumah pun tak ada. Praktis masa tu kan kat Jepun kan ada banyak lagi benda kat yang Jepun baca pasal kanji. Betul, kanji semua kan. Lepas busy dengan part time apa semua. Aduh, tak sempat lah kan. Jadinya kita balik. Kat Jepun ada belajar tulisan tu? Ada. Kat Jepun kita panggil dia shodo. Dia punya teknik lebih kurang atau lain. Dia pakai berus Cina tu yang celup dengan dakwah hitam tu. Dia sama je sebenarnya tulisan Cina. Dengan tak sama lah. Khat kita pakai ada special equipment dia tu. Pakai buluh namanya, buluh resam. Ataupun pakai pen kaligrafi ke, apa boleh juga. Dia punya teknik tu tak sama? Tak sama, lain. Kan dia punya line tu kan bulan tebal. Lain betul lah. Lain. Kalau nak bandingkan kanji tulisan Jepun Cina tu dengan khat Islam ni lain. Tak sama. Dia yang sama dengan tulisan Cina dengan tulisan Jepun lah sama. Betul, sama. Baik, faham. Lepas tu dah zaman kerja ni dia jadi sambung balik sebab isteri lah. Isteri aku dia cikgu sekolah agama kan. Jadi dia pun kebetulan memang cikgu kurikulum, cikgu koko yang handle acara-acara tilawah apa semua ni. Tapi sebenarnya tak ada kebetulan dalam kehidupan ni. Tak ada memang itulah takdirnya. Betul, takdirnya. Itulah jadinya. Alhamdulillah lah bakat tu dapat disambung semula. Jadi dia isteri aku dia panggil aku jadi jurulatih lah untuk anak murid sekolah dia. Jadi kat situ alhamdulillah lah. Dah 5-6 tahun jugalah. Lepas graduate tu kita dapat sambung setiap tahun. Ada murid kita hantar. Sampai kebangsaan pun ada alhamdulillah. Alhamdulillah lah berkat kerjasama sekolah dengan adalah sikit aku taburkan bakti sikit kat situ. Alhamdulillah lah. Cantik betul perancangan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kan. Sampai dah. Macam tadi kau cerita, kau cakap kau pernah masuk pertandingan had ni sampai kebangsaan. Sekarang ni kau pula hantar anak murid kau ke sampai kebangsaan juga alhamdulillah. Juara nombor 1 Johan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung lagi lah tahun-tahun berikutnya. Dia lepas kebangsaan tak ada? Dah tak ada dah. Tak ada lagi Cukup lah. International tak ada? Tak ada. Sampai kebangsaan. Dia starting daripada sekolah? Dia zone. Had ni? Peringkat zone. Peringkat daerah. Peringkat negeri. Lepas tu peringkat kebangsaan. Ada 4 peringkat lah. Jauh juga. Sebenarnya jauh juga. Perjalanan ni memang jauh. Kalau ada peringkat zone contohnya daripada bulan 5 nak sampai kebangsaan tu bulan 12. Ada 6 bulan jugalah nak sampai ke kebangsaan tu. Dia punya praktisnya tu diorang seminggu sekali ke sebulan sekali ke? Tak, kita buat setiap hari. Wow. Setiap hari. Kita pilih murid, contohnya pertandingan untuk peringkat zone bulan 5, kita dah pilih murid bulan 1, bulan 2 dah pilih murid dah. Lepas tu kita praktis. Hari-hari, sama ada aku sendiri pergi sekolah
ataupun murid tu sendiri datang kat rumah aku. Bukan apa? Contoh 5 orang ke ambil seorang bukan? Oh bukan. Yang terbaik bukan? Kita dah pilih siap-siap lah. Pilih siap-siap. Contoh seorang ni kita train dia sampai. Betul. Okay. Cara nak pilih murid tu pun adalah dia punya rahsia kami lah. Ada kriteria yang ada kriteria yang kita tetapkan lah. Alhamdulillah lah, insyaAllah. Tapi kau punya kriteria tu berjaya lah. Berjaya. Sampai juara pihak kebangsaan kan. Betul. Resepinya Alhamdulillah lah. Setelah beberapa tahun kita mencuba kan. Alhamdulillah dapat jumpa murid yang ideal lah. Kira dah berapa kali juara? Untuk peringkat kebangsaan sebenarnya tahun 2025 ni lah baru first time juara. Betul. Panjang juga. Sebelum tu ada yang sampai peringkat daerah saja. Sampai peringkat negeri saja pun ada. Kita mula macam pelan-pelan tau. Okey. Adakah murid yang sama setiap tahun bukan? Oh bukan. Kita memang ambil setiap tahun murid yang lain-lain. Sebab sebenarnya seni khat ni merugi kalau kita tak ajarkan kepada orang yang berbeza. Sebab seni khat ni dia macam satu warisan yang agak dah makin ditelan zaman tau orang cakap kan. Jadinya ajarkan kepada orang yang berbeza itu lebih baik daripada ajarkan kepada orang yang sama saja. Kita nak tujuan utama seni khat ni, seni tu berkembang. Betul. Boleh dikongsikan kepada semua orang. Betul. Mantap lah. Alhamdulillah. Minat seni khat? Kagum lah. Minat ada minat. Tapi dia macam nak kata terlewat tak juga. Ilmu ni bila-bila boleh belajar. Betul. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma kena ni lah. Kena ada niat. Kena ada. Betul. Ada minat. Minat betul. Sebenarnya minat tu yang penting. Tak nak buat kelas. Buat kelas untuk ramai kan. Pernah terfikir tak nak buat? Pernah. Pernah. Sekolah pun sebenarnya ada bagi cadangan lah. Sekolah isteri aku. Tak nak buat kelas ke. Contoh ramai-ramai kan. Betul. Satu kelas 10 orang ke 20 orang ke kan. Tapi sebenarnya kita kekangan masa lah. Betul. Kerja 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kadang-kadang ada OT. Hujung minggu pula kita jaga anak. Tak sempat lah. Sebulan sekali pun tak cukup. Tak. Kita tak dapat nak commit lah sebenarnya. InsyaAllah lah kalau anak dah besar sikit kan. Ada masa sikit insyaAllah. Kita cuba. Moga-moga lah. Ya, kita kongsikan lah. Macam tadi yang memang trend daripada seorang mungkin lepas ni mungkin lagi ramai kan. Alhamdulillah. Okay. Itu lah yang kau rasa memang benda tu berbala lah untuk diri kau. Daripada kecil kau belajar. Kadang benda tu kita tak sangka kan. Betul. Kita belajar kat sekolah biasa je. Tapi kita terapkan benda tu. Walaupun dah tinggal lama, boleh asah lagi. Boleh asah lagi, Alhamdulillah. Sampai jadi juara. Betul. Itulah anak muridnya dah sampai kebangsaan. Yang cikgunya ni masih dibuai kejayaan sekolah menengah kan. Tak nak cuba masuk acara-acara open punya pertandingan kan. Ada untuk orang dewasa? Ada, memang ada. Yang macam program tilawah tu apa semua ada kebangsaan. Dia kalau dah peringkat dewasa ni dia lebih memang fokus untuk acara khat saja. Memang akan ada, setiap tahun ada buat. Kita punya persatuan seni khat kebangsaan. Dah promote pula dah. Memang akan ada buat setiap tahun lah acara seni khat untuk golongan-golongan dewasa. Untuk kanak-kanak pun ada juga, ada orang buat. Tapi itulah pertandingan yang macam ni dia punya syarat pertandingannya lebih ketat. Maksudnya? Kita ni siapa lah kan. Maksudnya apa kriteria yang diminta? Juri khat ni tulisan tu sebenarnya dia ada bentuk dia tau. Ada ukuran dia. Jadinya kalau contohnya kita pakai pen besar macam ini, tulisan ni pun kena ikut ukuran pen besar yang macam tu lah. Dia tak boleh terlebih pendek, terlebih panjang dan sebagainya. Untuk peringkat sekolah rendah ni, macam anak murid saya tu mungkin boleh dimaafkan lagi lah. Sebab masih murid kan, masih kanak-kanak lagi kan. Dah dewasa ni memang tak ada bagi can punya. Dia macam tu lah. Kira kena teliti juga. Teliti betul. Maksudnya tadi macam hari-hari latihan tu maknanya hari-hari buat lah. Hari-hari buat.
kita mulakan dengan huruf-huruf basic dulu lah, huruf alif, ba, ta. Lepas tu buat sambungan huruf pula. Ba nak pergi ke gym macam mana sambungan dia dan sebagainya. Lepas tu dah okey, kita masukkan tulis perkataan pula. Lepas tu dah okey, baru tulis ayat penuh. Kita belajar ikut peringkat-peringkat, dia tak ada sekaligus macam tu lah. Maknanya dalam satu ayat tu hurufnya kena sama lah. Betul. Tinggi rendahnya sama. Betul. Kalau budak ni tulis huruf alif tu, hari ni tulis huruf alif cantik, jadi minggu depan tulis huruf alif pun kena sama juga. Dia tak boleh makin lama makin teruk. Macam tu. Saya ni strict juga sebenarnya. Kena komitmen kena tinggi. Kena tinggi betul. Anak murid ni dia penat sikit lah. Tapi nak berjaya kan, tak ada jalan mudah orang cakap. Tapi masih lagi ada anak-anak murid ni yang masih berminat lagi lah. Ada, alhamdulillah setakat ni. Kita sering tengok macam tak ramai, tapi sebenarnya ramai sebenarnya yang minat. Tinggal pandai cari, yang tak pandai cari je. Okay. Alhamdulillah. Kagum juga aku dengar. Tak adalah kita punya perjalanan tu kan. Kadang kita ni sebenarnya dah terlampau moden. Jadi yang mana yang dulu-dulu tu kadang kita dah terlupa, kita dah dipengaruhi moden satu, digital satu dengan pengaruh negara-negara luar kan. Betul. Kadang benda tu kita rasa rugi lah kalau kita tak ni. Betul. Kadang bahasa Melayu kita pun kita dah kucak-kacir, dah campur dengan English lah. Faham. Kan zaman sekarang ni kan. Dia punya kecenderungan dia sekarang macam tu lah. Macam-macam. Okey. Satu topik yang menarik dia pasal agak panjang kita berborak. Agak panjang juga tadi. Okey, rasa tak nak panjang-panjang. Okey. Jadi aku adalah soalan. Okey. Untuk yang sekarang ni lah. Kan? Kita dah, macam tadi aku cakap kan, kita dah terlampau, rasa dah maju lah ni. Aku pasti akan lebih maju zaman kita ni. Betul. Makin maju, semakin moden, macam-macam teknologi ada. Kau rasa teknologi ni ada yang mesti ada yang positif dan negatif kan? Kau rasa benda ni, teknologi ni bagus tak untuk diri kau? Efek kat diri kau tak? Secara langsung ataupun tidak langsung? Okey, baik. Bagi aku lah kan, teknologi ni sebenarnya bagusnya lebih banyak daripada tak bagus. Cuma pandai kawal dengan tak pandai kawal je. Yes. Contohnya lah kan, contohnya aku sebagai tenaga pengajar khat kan. Yes. Kalau zaman dulu kita punya sumber rujukan tu tak banyak. Nak cari contoh-contoh modul-modul latihan khat apa semua kan, nak cari kat internet pun susah. Khat ni ada banyak jenis tak? Banyak jenis, sangat banyak. Jenis tulisan tu banyak. Banyak ada. Banyak lah. Banyak. Kalau nak cerita satu-satu tak habis ni. Kita cakap banyak je lah. Kan? Sama sekarang ni alhamdulillah lah, tinggal Google je. Contohnya nak tulis huruf alif, ukurannya macam mana. Kalau macam dulu kan nak kena cari buku rujukan, nak kena selak satu-satu. Sekarang Google dah keluar. Mudah untuk kita dan juga untuk anak murid lah sebenarnya. Alhamdulillah lah, ada teknologi ni memang memudahkan semua perkara sebenarnya. Ya, betul. Kan? Ada lagi? Sebenarnya penggunaan gadget juga. Gadget untuk anak-anak. Kan kalau nampak budak-budak tengok handphone je, mesti pandangan negatif yang sampai dulu kan. Betul. Tapi sebenarnya budak-budak tengok handphone ni, ibu ayah kena kontrol sebenarnya apa yang anak tu tengok kan. Bukan nak cakap kita ni parent yang bagus, tak. Kontrol lah. Bagi anak tengok
benda-benda yang bermanfaat. Ya, betul. Jangan bagi dia tengok yang bukan-bukan. Skibidi ke apa semua tu kan. Yang kena pandai kontrol lah. Yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Secara tak langsung teknologi ni sebenarnya membantu juga untuk anak-anak. Yes. Lebih cepat bercakap. Ya, betul. Dan sebagainya. Kadang sekarang family parents semua busy kan. Busy. Kat rumah dah penat, tak sempat nak bercakap dengan anak. Betul. Kadang-kadang setengah lah orang. Betul. Okay, betul-betul. Apa yang kau cakap pasal aku ada jumpa macam budak-budak, tak pastilah. Aku tak nak action lebih. Cuma aku rasa macam ada budak ni memang jenis mak ayah tak bercakap. Macam tu lah. Budak tu lambat bercakap. Kalau yang macam kita, kalau dia cakap, walaupun kita tak faham dia cakap apa, kita layan. Kat sana lah. Nanti walaupun kita orang cakap, dia macam kita ada respon lah bila dia cakap lah. Itu yang dia nak. Betul. Kalau dia cakap kita diam je tu, macam dia macam betul. Walaupun dia pun kita kena respon lah. Betul. Aku layan anak buah aku macam tu lah. Patutlah macam ada pengalaman. Memang anak buah lah. Betul. Aku cerita berdasarkan pengalaman aku jumpa orang tu, ada yang jenis yang tadi cakap lah. Bila anaknya ajak berborak ke apa, tanya-tanya, dia tak layan. Betul. Dia efek pada confident anak tu sebenarnya. Kan. Tapi kalau macam anak buah aku, kalau layan memang jadilah. Itu normal lah tu kan. Semua benda nak tanya. Betul. Ni apa, tu apa. Okay. Ada lagi teknologi ni. Kalau bagi aku mungkin 2 tu dulu lah kot. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi kan. Tapi kau punya berdua tu dah, bagi aku dah merangkumi jugalah. Satu for information apa semua. Betul. Kalau yang gadget tu memang betul lah kena kontrol. Betul. Yalah, dari segi pendidikan untuk anak-anak kan. Betul. Kita sebab kalau macam aku berfikir, kalau parent yang sekarang ni, sebab time dulu dia kecil-kecil, dia kecil-kecil, dia tak ada gadget tu. Dia mentality dia dulu, mentality tulang dulu kan. Betul. Sebab tak ada time kecil-kecil, kita pun tak main gadget kan. Kita main apa-apa yang kat rumah, kat luar kita kan. Tak ada gadget tu yang mungkin nak terima benda tu. Betul. Di zaman dah berubah dah kan. Nak tak nak kita kena terima juga. Kena terima juga. Cuma kita kena pandai lah. Kena pandai kontrol, kawal kan. Betul. Okay, baik. Sebenarnya bagus lah teknologi ni. Macam tu sekarang ni. Boleh bercakap dengan satu setup yang mudah. Semuanya complete lah. Betul. Memudahkan kita sebenarnya. Betul. Teknologi ni. Kalau kita pandai memanfaatkan lah. Macam aku pernah dengar Tuan Mahathir cakap. Okay. Ayat dia simple je. Pisau ni. Kalau kita guna untuk kebaikan, potong bawang, potong buah. Kebaikan untuk kita makan. Betul. Jadi kalau kita buat membunuh ke, mencederakan orang lain ke, itulah. Kita yang kontrol kan. Betul. Jangan pandang teknologi ni benda yang negatif lah kan. Tapi kau setuju tak kalau kita sekarang teknologi semakin laju, kalau kita tertinggal, kita rasa ke belakang, kau setuju tak? Atau kau tak setuju? Maksudnya dia bergantung pada orang tu juga sebenarnya. Contohnya lah kan, macam handphone lah kan. Dia teknologi tu semakin ke hadapan pada handphone tu, dia tak adalah macam merangkumi semua sangat. Contohnya kalau macam handphone, dia lebih pada kamera dia kan. Lepas tu adalah software dia update ke tak update ke. Pada certain orang yang memang dia kejar teknologi, memang wish aku tak boleh tinggal benda ni. Tapi pada kita yang gunakan teknologi ni secara optimum saja kan, tak lebih-lebih. 2022 punya handphone pun masih relevan lagi. Betul tak kan? Iklan kejap Ya, kenapa? Dah merajuk lah. Allah. Maaf lah ya, nak panggil pula. Okey. Sikit lagi dah nak habis lah. Dah nak habis lah. Dah nak habis lah. Tunggu tahu.
Betul lah, teknologi ni kalau orang rasa yang tadi lah, tak nak apa sekarang punya ayat FOMO, tak nak tak ketinggalan lah. Setiap tahun upgrade handphone. Betul. Kalau baru upgrade kan. Tapi penggunaannya sama je. Ambil gambar contoh lah, ni contoh lah. Ambil gambar apa tu semua je. Betul. Kalau kita lebih pada untuk menggunakan komunikasi, itu yang 5 tahun lepas punya masih steady lagi kan. Betul. Masih convenient lagi dulu. Kalau sekarang ni lebih pada teknologi, tak nak ketinggalan je sebenarnya. Macam dia nampak kamera apa ni, handphone baru boleh zoom sampai bulan lah. Dia nak juga zoom sampai bulan. Kalau nak ambil gambar tu, dia nak sampai nampak bulu roma, bulu hidung dia. Betul. Kadang itulah. Kadang yang diorang ni lebih pada FOMO je lah. Betul. Aku tak nak kalah. Macam tu lah kan. Tapi itu diorang punya, betul, dia punya pilihan. Betul. Kita pun ada pilihan kita. Kita hormat pilihan dia. Betul. Kita sama-sama lah meraihkan betul kemajuan teknologi ni dengan positif lah, jangan negatif. Ya, betul. Okay, aku rasa tu je. Itu je. Sebab tadi aku dah cakap soalan terakhir. Soalan terakhir. Okay, baik. Takkan nak ada soalan terakhir lagi. Dah 2 kali terakhir. Nanti sambung lagi terakhir. Terakhir lagi kan. Tu yang aku rasa. Okay, baiklah. Mungkin kita akan ada sambung next session. Boleh, tak ada masalah. Kita sekarang ni kat indoor kan. Mungkin kita lebih kepada outdoor kan. Lebih santai kan. Lebih, maksud aku lebih, macam tadi saya cakap, aku lebih pada nak man to man. Faham. Itu macam kadang kita nak borak yang lebih bukan lebih dalam. Dalam tu dah biasa sangat. Kita nak lebih yang borak paling kecil-kecil, sekecil-kecil. Sekecil-kecil benda macam, bukan nak kata kita ni OCD, bukan. Kita macam kan satu benda tu berfungsi macam mana. Kita nak berfikiran aras tinggi lah. Betul. Macam mana kenapa lampu merah, contoh lah, selalu aku cerita memang, kenapa lampu merah tu 3 warna. Contoh je kan. Menarik itu, menarik. Kalau kau tengok evolusi lampu merah tu dulu berasal daripada berapa warna. Dulu satu warna dulu ke, 2 warna dulu ke, 3 warna dulu. Betul. Contoh ni contoh. Kenapa dulu lampu hijau tak kelip, sekarang lampu hijau kelip. Kelip kan. Itu menarik tu. Contoh. Dia nak buat kita berfikir sebenarnya. Takkan kadang kita terlampau tepu dengan rutin harian kita. Betul. Kita pun kena cari satu benda yang kita boleh berfikir. Kan? Betul juga. Kita dengan rutin harian kita kadang-kadang tak berkembang tau. Betul. Kan? Kadang kita dalam circle tu je kan. Kadang setengah orang ada yang bagus membaca kan. Betul. Ya, membaca dekat sosial media pun membaca juga. Cuma kita nak lebih pada, kau pernah baca sosial media dengan berbunyi ke? Tak pernah. Tak pernah. Itu yang kita nak. Faham. Jadi kita nak berbual ni, nak membaca ni, biar yang berbunyi. Ya, betul. Pasal kau membaca orangnya, atau pasal aku macam ni. Setengah orang membaca, contoh cakap membaca dia bunyi. Okay, macam tu membaca buku. Okay, hari ni aku akan bercerita mengenai kisah ni bermula dengan ni kan. Ada orang baca diam je. Itu ya, betul. Itu cara orang kan. Sebab ada yang berpendapat dengan membaca berbunyi mudah untuk ingat. Betul. Faham? Ada yang tu aja tak, ada yang membaca kena dengar muzik. Ya, betul. Ada yang membaca tu dia kena share kat orang. Kan, baru dia ingat. Macam itulah. Ada yang dah baca, dia tulis lagi nota. Tulis. Betul. Pasal aku macam itu lah. Membaca tu pun dah macam-macam cabang boleh pergi dah kan. Tu saya cakap, sama juga berbual ni. Macam mana kita nak biar kita ni sentiasa berkembang. Kalau kita faham, contoh macam kita berbual pasal kerja je dah. Kat rumah kita tak berbual. Kan? Kita tak berbual di luar pada tu. Betul. Membaca tak berbunyi, contoh kan. Membaca tak berbunyi, baca gitu-gitu je. Betul. Kadang ekspresi kita ni yang buatkan kita
Betul. Mengeluarkan kita punya energi. Kadang kita terpendam something kan. Baca ni, perlu sampai angguk-angguk kan, sampai ada perasaan. Contohlah. Faham. Kadang kita baca satu perkataan, kita termenung. Kadang kita ada feel lah untuk membaca something. Faham. Kalau yang kat sosial media tu tak tahu lah. Mungkin ada yang sekarang punya sosial media macam-macam kan. Ada yang membaca sambil memaki kan. Itu yang negatif, jangan tempuh lah. Tadi soalan last kan. Ini last. Ini last Ini last, maksudnya last. Apa yang kau rasa yang kau nak cakap ataupun yang kau tak pernah cakap, kau nak cakap. Faham tak soalan tu? Ni kau terfikir sekarang ni. Sekarang ni aku cuba klarifikasi benda ni. Apa yang kau tengah fikir ni, yang kau rasa nak cakap. Memang kau nak cakap ni, tapi yang kat atas tu tag, yang kat atas tu izinkan. Maksudnya apa yang kau fikir, kau rasa nak cakap. Tak kisahlah apa-apa pun. Benda random. Ni aku bagi contoh lah. Bagi contoh macam pagi tadi kau slipper kau kena kencing kucing ke, contoh gitu lah. Contoh lah. Itu contoh macam cerita random yang kau nak bagi tahu. Ataupun yang kau tak pernah bagi tahu orang lain, kau nak bagi tahu. Contoh lah. Contoh okey. Sekarang apa? Sekarang ni apa kepala aku lebih fikir lepas ni apa nak bagi makan anak bini. Macam tu lah, sebab dah tengah hari kan. Kalau waktu sekarang sekarang kan. Betul. Sama. Petang ni nak main apa dengan anak? Nak bawa anak pergi kolam bagi ikan makan ke? Nak bawa dia jalan-jalan naik kereta ke? Nak bawa pergi taman ke? Kan? Sebab masa ni time cuti lah kita. Ya betul. Hari ni cuti kan. Betul. Tapi aku pun minta maaf lah, mengganggu. Tak lah. Tak. Kita mengalu-alukan. Alhamdulillah ada teman di sini. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak datang. Terima kasih juga ada menerima tetamu. Tak ada masalah. Terima kasih datang ke Teratak yang tak seberapa. Alhamdulillah. Ini ada ikon guys. Kita bukan tak panas-panas tau. Okey. Takat tu je lah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Allah izinkan kita bertemu. Alhamdulillah. Dan berborak. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat lah. Mana yang baik, ya betul, kau ambil lah. Mana aku tersalah cakap, minta maaf. Sama kita. Mana yang kau ada tu aku ambil, halal. Samalah kita. Halal dunia akhirat lah. Takut kan nanti yang apa yang kau share ni mungkin tak apa ni, macam mana nak cakap. Yang penting aku minta halal. Tak boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Harap tak ni sebab aku menganggap setiap pertemuan tu memang diizinkan lah. Dipermudahkan segala-galanya tu memang diizinkan lah. Jadi kau pun mesti fahami lah. Faham, tak ada masalah. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak dekat Encik Kamar ni. Terima kasih banyak juga. Okay. Semoga selamat maju jaya ke depannya. Sama-sama. Okay, terima kasih. Kita cukup hari ni. Assalamualaikum. Ada soalan lain? Jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman, jaga amal. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Boleh lah.